Hari ini 10 Ogos 2025 bertempat di Dewan Terbuka SMK Pembakrian. Berlangsungnya majlis penyampaian Watika Pelantikan Pelajar Pemimpin tahun 2025. Majlis ini disempurnakan yang bersaha Tuan Haji Zabidi bin Hasan, Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Terima kasih kepada Pengerusi Majlis Yang Bersama Tuan Haji Ismail bin Rahman, Ketua Sekolah Menengah Nur Alia Iaitu binti Fakri Izwan, Muhammad Keria bin Abdullah, Alia Zahra binti Abdul Halim, Nur Alia binti Muhammad Nasruddin, Amirul Haikal bin Rohini, Nur Fatin Faisal binti Abdul Halim, Wan Syasha Damia binti Wan Syahrul Aman, Muhammad Syahrir bin Syamsuddin, Alia Buwatu Aini binti Maraya Zulkifli, Muhammad Najudin bin Azmi, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Cikgu Azman, PKM kerana sudi mewakili Tuan Pengetua untuk temu berringkas ini. Nama saya Wan Nur Amani, wartawan TV PSS. Tujuan saya hari ini adalah untuk mendapatkan pandangan Cikgu Azman mengenai program Watika Pelantikan yang baru diadakan. Bagaimanakah Encik Azman melihat keberkesanan program ini terhadap kepimpinan pelajar? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih atas kesudian TV PSS menemuramah saya berkaitan dengan keberkesanan Majlis Watikah Pelantikan Kepimpinan kita pada hari ini. Okay, sebenarnya pelantikan pemimpin di sekolah ini merupakan satu anugerah ataupun satu ucapan terima kasih, harapan kepada
pemimpin sekolah itu sendiri. Apabila kita mengadakan majlis seperti ini, mereka diiktiraf sebagai pemimpin. Kalau kita tak buat, maknanya macam tidak ada sesuatu pengiktirafan. Jika kita iktiraf, maka untuk melaksanakan tugas, untuk jalankan tugas itu, kebertanggungjawaban pemimpin itu rasa lebih kuatlah untuk menjalankan tugas. Oh, aku ada authority. Bukan authority untuk menghukum, tetapi authority untuk menjalankan tugas. Apakah harapan Cikgu Azman kepada pelajar yang baru dilantik? Harapan saya sebagai pentadbir, terutamanya kanak-kanak haiwan murid itu sendiri, apabila pemimpin baru dilantik, harapannya mereka akan amanah dan bertanggungjawab untuk menjalankan tugas. Tugas ini sebenarnya perlu kepada proses. Bukannya kata kita dapat tugas saja kita terus pandai. Di sini anak-anak pemimpin-pemimpin yang baru saja dapat watikah pelantikan, mereka perlu belajar melalui senior-senior yang ada. Melalui guru disiplin itu sendiri, melalui kaunselor. Jika ada masalah, perlu rujuk kepada orang yang lebih tahulah. Sebagai contoh, liyatan kuasa utama, pengawas itu sendiri, pemimpin. Sama ada tak kira pengawas ke, brigade masjid ke, PRS, maupun yang ketua tingkatan dan sebagainya. Yang baru dilantik, belajarlah dengan abang-abang ataupun kakak-kakak senior yang lebih tahu tentang proses perjalanan pentadbiran sekolah. Sebabnya kita tak tahu, sebagai contoh pengawas menjaga pintu pagar, menjaga disiplin pelajar-pelajar yang lain, seperti kesalahan pemakaian. Sepatutnya hari ini pakai baju sekolah, tetapi mereka memakai baju sukan. Kadang-kadang kita tak tahu, ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh. Itu jadual, mana kita kena tahulah melalui senior-senior yang ada, perlu belajar. Dan harapan saya, yang baru belajarlah dengan yang lama. Ambil yang baik untuk meningkatkan proses ataupun identiti kita sebagai pemimpin yang baik. Terima kasih Cikgu Azman atas perkongsian. Semoga pelajar yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa nama sekolah ke tahap yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih. Sama. Detik penuh bermakna ini apabila barisan pemimpin pelajar menerima amanah untuk menjadi contoh teladan buat seluruh warga sekolah. Saya Muhammad Rafiq, IT Fitri, pengacara TV PSS mengucapkan sekian. Terima kasih.